Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amira's Kitchen. Hari ni saya nak kongsikan lagi cara buat tapai ubi kayu yang lembut dan manis. Okey, mula-mula sediakan dulu ubi kayu, kemudian kita buang kulit, potong ikut saiz yang kita nak, kemudian cuci bersih. Okay, ini ada 1 kilo ubi kayu yang telah pun siap dikupas kulit, kemudian cuci bersih. Okay, saya akan rebus dulu ubi kayu ni. Masukkan ke dalam periuk, masukkan air paras ubi saja. Rebus ubi kayu ni separuh empuk saja, lebih kurang 10 minit macam tu. Jangan rebus terlalu lembut sebab takut nanti tapai ubi kayu ni dia akan jadi agak masam. Okay, kita cucuk-cucuk pakai garpu dulu. Kalau dah separuh empuk tu, okay, bolehlah angkat, kemudian toskan air. Okay, salah satu tips dia nak buat tapai ubi kayu ni, kita kena sejukkan dulu ubi kayu ni bagi dia betul-betul sejuk lah. Kalau masih panas tu, kita punya ragi nanti tu dia akan jadi rosak. Okay, bila ubi kayu tu dah sejuk, bolehlah sediakan bekas, kemudian kita letakkan dengan sehelai daun pisang sebagai lapik dia, kemudian susun ubi kayu tadi tu. Okay, ambil sebiji ragi, tapi untuk 1 kilo ni saya guna sikitnya, lebih kurang 1/3 je. Okay, kita hancurkan, kemudian gesek-gesek ke atas penapis macam ni. Okay. Pastikan kita punya ragi tu akan terkena pada semua bahagian ubi kayu tadi. Okay, dah siap satu layer tu, susun lagi ubi kayu yang lebih tu. Okay, kemudian kita taburkan lagi dengan ragi tadi. Okay, dah siap tu, bolehlah tutup balik pakai daun pisang pada bahagian atas dan tutup kita punya tupperware ni. Simpan dalam tempat yang gelap supaya kita punya ragi tu dia akan jadi lebih aktif. Okay, ini dia 2 malam selepas diperap. Dah jadi dah kita punya tapai ubi kayu ni. Okay, nak tahu dia masak ataupun tak, boleh cucuk pakai garpu. Kalau kita tekan tu dah lembut, bermakna dia dah masak. Tapi kalau masih keras tu, kena peramkan lagi. Okay, tapai ni kalau dah masak tu dia akan jadi lembut dan bila makan tu memang terasa dia punya manisnya. Memang tak cukup lah makan sebiji. Okay, tapai ubi ni kalau nak bagi dia tahan lama, kita simpan dalam peti ais, dalam bekas yang bertutup. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.